Welcome to Dripping Channel guys. Okay, untuk video hari ni guys, kita akan tukar kita punya panel aircon ini kepada lampu LED berwarna kuning guys. Okay, warna yellow. Kita pakai LED lah, lebih tahan lama sikit. Untuk korang pasang, dia ada soket di bahagian belakang ni. Dia ada satu, dia ada 2 biji bolt sahaja guys. Kemudian korang akan plug masuk balik dekat dalam dia punya lubang inilah. Lepas tu kita tengok, kita akan pasang balik, tengok sama ada dia cerah ataupun tidak guys. Okay guys, ini adalah kecerahan lampu LED yang kita pasang guys. Kalau korang tengok sini, dia memang cerah lah. Ini kenapa dia jadi set blue, set tak blue. Korang kalau tengok betul-betul kaki dia tu, korang kena bagi dia touch. Copper dia tu mesti kena touch dengan body dekat LED ni guys. Kalau tak, memang dia akan blow macam ni. Korang kena bagi dia touch. So, kita akan pasang, kita tengok macam mana guys. Okay guys, ini adalah kecerahan selepas kita pasang. Agak cerah cuma aku punya mata tak sedap memandang lah. Disebabkan LED tu dia lebih tembak kepada sini, lebih terang. And then sini pun sama. Okay, so dia nampak belah sini semua tak berapa nak terang lah. So ganggu mataku. So tak apa, kita akan beli, kita akan gantikan T5 yang biasa. Tengok sama ada dia ada tembak sini saja tak. Kalau dia tak tembak sini, maybe kita akan prefer pakai yang original T5 lah. And then aku akan update kat korang semula. So thank you for watching, have a nice day and bye bye guys.